Assalamualaikum. Hai guys. So kita main basikal dekat Taman Metropolitan dekat Kepong ni. So hari ni apa yang kita buat? Kita tadi pusing jauh sampai kena turun bukit. Kita pergi makan dulu kan, kita makan nasi canai, ambil basikal. Kalau kita ambil basikal, kita pusing satu tasik ni yang sangat-sangatlah besar. So macam lah apa yang kita tengok lagi, kita ada tengok apa rupanya ada lita lumba kereta kontrol dekat sini. So Ilham pun sama, Irfan selalu je masalah rosak basikal. Let's go guys. Kita singgah makan dekat apa nama tempat aku tak tahu ni. Taman Selayang. Kita makan dekat Taman Selayang. Warung apa? Kedai dapat ayo. Kat rumah je. Dia buat kedai dia dekat rumah je. So hari ni target kita nak pergi jogging juga. So kita nak pergi jogging tu hari ni lewat sikit pergi jogging. Cari kedai makan satu hal. Jauh cari kedai makan hari ni. Plan nak pergi makan tempat lain tapi tempat tu beratur. So bukan kebiasaan kita lah untuk beratur-beratur ni. So lebih baik kita pergi makan tempat lain. Dah buka lah, kenapa tak buka? Ha? Buka. Kita dah order dah. Nampak dia seorang je table. Tak tahu dah sampai pukul berapa. Ni. Payuk namanya. Kita tunggu makanan sampai. Ni kita duduk bawah pokok jambu ni. Tengoklah jambu. Apa? Tu ada jambu. Irfan, pergilah Pat. Panjat ambil jambu. Cepatlah panjat ambil jambu. Tu banyak jambu. Roti Iman dah sampai. Baru dia nampak macam jadi kita tarik. Tapi macam manis. Cik. Basuh tangan kat mana? Pergi basuh tangan sana. Basuh tangan. Basuh tangan dulu. Irfan, basuh tangan dulu. Basuh tangan kat Iman. Makanan ibu pun dah sampai. Kat sini dia ada apa nama ni? Mi rebus. Rasanya ni orang Perak ni, orang Perak. Rasalah jebat. Okey, kita dah habis makan dah. Tinggal ni seorang je lagi. Habis lagi ni. Kita makan kat kedai ni, warung Pak Yuk, tepi jalan je. Oh lah, kita dah sampai dah. Tempat yang nak berjogging Irfan. Lajunya. Afrika lagi. Hari ni kita berjogging dekat Taman Tasik Layang. RM10 berapa jam? 2 jam. Budak ni. Tengok. Basikal ke? Mana bawang? Banyak basikal ni. Kat mana? Okey Saya boleh kita ni. Baik, okey. Tapi Ni. Nak tinggi ke nak? Rendah sangat nanti kan penat pula. Akan ikan. Okey. Bersekadar. Okey tak break sekarang. Tengah berjalan tak break. dah kenapa Iman tak nak yang tu? Ni muka tadi kata nak jogging. Aduh. Irfan. Okey tak? Okey macam mana? Okey tu biarlah lekat. Allah. Ada playground ni. Cantik playground ni. Iman playground. Parking sini. Parking. Okey, pergi. Go. Iman playground. Ayah tunggu sini. Ni Iman. Jom. Kenapa Iman buka kasut? Iman. Kau tengok Iman macam buka kasut. Cepatlah Iman. Jom. Okay, jom. Dah. Perjalanan kita masih lagi jauh. Dah jauh dah kita jalan ni. Hui. Rasanya ada dalam 2 kilo. 2 kilo. Padahal baru sekilo baru sampai kot.
Apa Wi? Bunyi patah? Alamak. Bunyi patah macam mana? Okey. Patah macam mana? Gogel-gogel. Oh, ya. Dia ni asal boleh jual. Itulah. Tak boleh gerak. Tu. Santai. Ingat. Mangsa kemalangan. Jatuh. Cepat. Ada orang belakang. Cepat, ada orang belakang. Come on. Cepat. Salah pula. Lagi laju. Masihlah jauh lagi perjalanan kita. Oh. Cantik. Rasanya kita dah separuh pusingan ni. So ada satu jalan tengah-tengah ni. Nak pergi sini ke nak pergi straight je lah. Pergi pusing sampai habis. Belakang ni dia ada court badminton, tapi tak boleh menangkan masuk. Dia ada tali merah ni. Kita dah jauh sangat dah ni, perjalanan kita ni sangat jauh dah. Nak tak nak kita kena habiskan sikit je lagi. Ni ada lagi tak ni? Nak beli air kat sini. Ni nak air semua. So ni air kita beli 2 lah. 2 cukup lah. Nak enough stock 2 So kita beli 2 air enough. Nombor 23. Oh. Sebut kau. Satu lagi mana? Minum air dulu. Kaki yang tak nampak. Kita dah berhenti minum air. Dah berhenti rehat-rehat dah. Ya. Lebih kurang dalam 5 minit lah kot. 5 minit lebih lah kot. So kita dah nak bergerak dah. Jom. Tak mau. Macam tak ada jalan. Tak ada jalan? Jalan mati ke? Macam jalan mati. Tak lah. Jauh lagi perjalanan kita. Dah berapa ribu dah. Baru 3,000 lebih. 3,700 stack. Kita lalu belakang rumah Aset Keramas, The Henge. Belakang. Tak pernah lalu lagi belakang ni. So, hari ni kita boleh lalu. Ni tak tahu apa. Mana Ifan? Weh, bukit apa ni? Okeylah naik basikal. Jangan. Go. Basikal. Banyaknya kura-kura. Ada kura-kura kat situ. Tu, ada kura-kura. Oh. Ada kereta. Sekarang kita ada dekat stadium. Betul tak? Stadium untuk tengok orang lumba kereta control. Mananya? Tadi ada. Tunggulah sekejap. Kita tengok. Tu dia masuk. Oh, dah ramai lah. Ni laju ni. Yang orang ni. Yang orang tu laju. Yang orang ni. Tu yang orang power. Yang orang dengan ini. Orang ni laju lah.
Laju ni. Kita ada tepi je highway ni. Sikit lagi nak habis. Sikit sahaja lagi. Tak jauh dah. Kita akan menamatkan satu pusingan Taman Layang-Layang Tasik Kepong. Yo, cuba. Cuba. Tengok dia cakap apa. Dia cakap senaman hari ini, senanglah hari esok. Faham? Kita jauh lagi ni. Jauh lagi. Tak larat dah ni. Cabut ke? Ha? Cabut? Perjalanan kita yang sangatlah jauh. Oh, hari ni jauh sungguh. Sangat jauh. Mana tu? Ifan mana? Ifan depan dah. Oh, letih. Ni first time pusing apa ni, tasik ni memang diperakui lah, memang besar. Taisnya memang besar. Nanti tercabut. Kita dah hampir ke garisan penamat. Kita nampak yang warna-warni tu. Nampak kat sini. Bila kita nampak yang warna-warni tu, kita memang dah hampir ke garisan penamat dah. Sikit je lagi. Kita dah sampai dekat taman. Taman ni Iman pernah luka dekat sini. Ada satu video tu Iman pernah luka. Bermain. Ni Ilham je ada. Orang lain on the way. Lebih. Parking sini. Ingat tak sini Iman pernah luka? Tak bi. Sakit ke? Aduh. Lalu lah yang kecil tu. Alah, dah lalu dah. Lalu yang kecil tu. Ayah cari dia tadi. Rupanya dia ada kat sini. Dah. Biarlah, nak balik lah. Kita dah habis dah. Okey. Dah habis dah. Untuk kisah kita dekat Tasik hari ni dia dah habis. So, jom kita balik. Bye bye. Oh, kita berhenti makan sedap-sedap ni. Ada ayam, ni ada kerabu, ada ikan percik, ada ikan keli bakar,